So banyak juga barang makin lama makin banyak barang kat kereta saya ni. Makin tambah sekarang barang. Saya bawa kipas, saya bawa speaker, saya bawa lampu. Sebab kalau end awal kita boleh duduk sini borak-borak. Kau tak payah masuk kan? Tak ada kan? Masih korang semua Dewan Macam-macam dah ada sekarang. Waalaikumsalam. Nak end dah ke? Tak ada lah. Waalaikumsalam. Terima kasih join live. Aku lupa. Patung tu tinggal. Apa benda babal tertinggal? Point kita tau. Ni semua point. Lilin kau dah bawa ke je kan? Lilin dah bawa Lilin? Dah. Glove tak pakai tak apa. Tempat ni dah biasa kan. Berdua. Ya, berdua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kak Nazrina, terima kasih. Saya nampak tu tas saya kan. Terima kasih. Sultan. Saya hutang sujud berapa tadi? 3 tak silap saya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih. Bagi makan tent ni laju. Tak bergegar. Kenapa suara tenggelam timbul? Keluar masuk balik. Cuba keluar masuk balik guys. Suara saya okey ke? Check 1 2 3 1 2 3. Hello. Okey je. Kena keluar masuk dia. Diri kat kau Dengan kat gua. Segamak kan? Oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Business. Dah. Kenapa kau tak colour rambut dia? Dia dah berubah ni. Dah tua tu. Jom. Kita terus. Macam mana? Kaku Assalamualaikum. Kita dah mula dah lupa. Terima kasih korang. Kak Junisa, terima kasih. Nur, terima kasih. Dapat banyak bisi-bisi. Jangan simpan yang dulu Dia memang macam ni muka dia. Untuk pengetahuan semua, kaki dia dah patah. Jadi dia tak boleh nak berjalan sangat. Okay, ni saya off lagi tau. Ni masih. Weh Jiran. Kau biar betul je. Apa ni? Tak tahu apa
Okey. Aku rasa kita pacak liling kat atas lah Boleh. Aku nak main kat sini tapi takut nanti kalau dia jatuh sampai ke bawah habis nanti. Sepai. Pasal ni tak kuat ni, tak patah lah pun. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih orang. Pintu dah tutup dah. Pintu semua dah tutup. Tapi bos semua pasal pintu siut. Ini sabar-sabar tu lagi ni. Wah, aku dah cakap Syuk EMF luar Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ya Allah, patutlah. Kan tu. Kau dia naik nak hampir ke full. Tak betul. Nampak? Bacaan aja reading. Wow. Masih orang, masih semua. Pintu tu kita tutup je. Aku tutup je Tadi yang kita masuk dalam betul. Kan? Last aku ada mana-mana tak masuk. Aku tak ingat lah. Kita kunci kan? Kita orang ingat tak pergi ambil papan. Oh. Tengok dia play tu. Kunci tu. Lock tu. Dia tak pergi pun. Sana pun terbuka lah. Tu. Sekejap aku lalu sana. Kau tengok gambar balik yang hilang tu. Dah lama tak FYP sebab dah lama saya tak live. Saya kalau live of course confirm FYP confirm. Okey ni nak. Okey, kita tutup pintu ni. Sabar ya tuan-tuannya. Kenapa saya selalu tutup pintu? Sebab kadang-kadang korang kena kenal tau jin-jin ni. Dia ada yang jin-jin bodoh, ada yang dia masuk dalam dia tak erti nak keluar, melainkan orang yang buka pintu. Ada yang macam tu, ada yang boleh menembusi, ada yang dikatakan okey kau duduk rumah ni, dia duduk je sampai tuan dia datang. Selagi tuan dia datang dia duduk je. So ada sebab lah kenapa saya selalu tutup. Ada macam manusia ada tak? Ada yang bingung-bingung banyak, yang tak ada otak semua ada. Terima kasih Miss Sultan. Semoga diluaskan rezeki. Sujud syukur ya Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Kerja kan, aku dah tutup semua pintu. Aku rasa kita dah boleh start dah Saya tekan ni papan. Jom. Apa? Dia pakai tu. Okey. Kau stand tu boleh letak kamera tak boleh? Awal. Stand tu boleh letak. Boleh. Tak tinggi lah. Ni pun kena tutup ni. Aura dia lain macam hari ni. Pernah ada kes bunuh kat sini. Tak ada apa pun. Sabar Aiman Aiman ni selalu kena tipu ni. Nama Aiman ni selalu kena tipu. Dia masuk je mana-mana lah, dia jumpa hantu. Camp PLKN Pening di PLKN ke? Ada lah. Aku pernah pergi. Best, hancur. Best. Best tak ajak aku pun. Kau hari tu aku ajak kau cakap apa? Anak kau sekolah. Pening? Lalu aku pergi dengan ID, ingat tak? Oh, okey. Itu Pening? Kedah? Pening, Kedah pun ada. Okay guys, jadi saya akan letak bubble. Saya bicara siapa macam ni. Letak bubble, Tak lilin. InsyaAllah ada rezeki. Orang doa-doa dia.
Tak tinggi dah sini boleh. Lang 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 lang. Senang juga dengan begini. Biar hantu-hantu semua. Kalau dah siap ganggu terus. Sekarang jangan boleh dah. Kau tak main dulu kita orang siap. Kau tak boleh ganggu sekarang. Okey? Woi. Ni ada. Benda. Woi. Guys, kau dengar tak guys? Okey, ni apa? Aku tak ready apa-apa lagi. Siap. Tak benar. Benar. Dengar apa? Tunjuk komen. Weh, betul. Dekat atas tu tu. Suara nangis. Alah, aku baru pasang lilin lah si. Ha? Ada suara. Ada. Suara sama. Oh, suara sama ada. Suara sama. Yang itu kita dengar tu atas ni. Oh. Bagus. Macam tu dah benar. Jangan buang masa. Tak boleh ganggu dia ganggu dia. Nak terbang ke apa dia dah? Apa dia? Open format. Kau boleh buat apa yang kau suka. Janji seram. Boleh? Okey, kita mulakan dari sekarang. 1, 2, 3. Ada tak? Tak ada. Ini apa hal? Patah ke bengkok kan? Dia tak punya. Dia tak shock. Oh shoot. Oi. Jelas sih. Ya. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin fasik. Munculkan diri kalian jika kau mampu. Macam cabai saya pernah dengar kau saya tengah di apa dengar kan? Aku nak replay kau dengar. Dengar jelas bro. Tidur ni sini kita. Ya mak. Aku buka dia. Satu tak tahu. Dia bawa macam biasa. Satu aku tak belakang. Gitu. Tuan. Tu kita tak bawa. Macam ni Weh, ya Allah. Aku tengah pasang lilin ni. Kau tunggu je. Ya, aku tak komen. Tuan terima kasih. Singa ke apa? Dengar apa-apa tak? Dengar apa-apa tak? Dengar apa-apa tak kawan-kawan? Dengar apa-apa tak? Saya baca komen. Saya baca komen. Apa suara? Dengar suara nangis. Bunyi baik. Alamak.
ada suara Sini dengar Weh, kau datang kat sini. Kau menyangkut, kau ada bau sesuatu kat sini. Kau duduk dalam sikit. Okay, kau relax. Kau akan bau sesuatu tau. Angkat ni ikut ke? Bukan, dia bau wangi. Macam perfume dia lah. Ada. Bau isi kat situ. Perfume dia lah, bawa perfume. Panas tu. Bismillah. Bilik ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Masih ni lah terkejut lagi ni. Landing kau dekat sini kan? Ni lah. Aura dia kan. Tebal Sun. Weh, Cik. Kau dengar? Weh, Dengar apa? suara yang sama balik ulang lah, Syul. Ya, ambil papan. Dia pun diri kami. Ada ya? Jatuh dia. Dia pun. Panas juga. Yang ini sedap. Nampak. FKR, terima kasih Sultan. Terima kasih. Saya nak kita mula ni. Okay guys, so kita dah siap pasang lilin. Jadi malam ni episod special khas. Kita tak ada explore sebab kawasan ni kecil seperti mana yang korang tahu. Cumanya kita akan provoke dengan cara kita sendiri. Dan sekiranya ada yang mendekat, kita akan cuba baca apa-apa supaya benda tu tak suka dengan bacaan ni, dan dia akan ganggu dan akan cuba pegang ataupun lemparkan patung itu. Kedua tu Kak Nazrina, terima kasih. Ghost ball letak ke? Apa? Ghost ball Ada kau tak? ada satu je. Nampak tak? Satu memang nampak ada pelik nanti. Okey lah. Nak aku pergi lagi jap? Tengok, aku tinggal seorang lah. Sekejap je tu. Tak ada buka bacaan lagi ni. Macam jalan tu InsyaAllah ada tu apa yang tak ada. kau ada dalam habis tu seorang. Keras lah ni. Bertemankan viewer sekejap lah. Alamak. Cepat sikit. Guys, saya tengok bawah je pergi ambil ghost ball. Tolong lah sikit layan tu. Siap tu lah. Dah tapi dia betul seorang tu. Ya, aku tak nampak tu. Ha? Nanti kan ada hantu sana. Dia belah lagi. Dia pergi dah aku seorang. Aduh. Sudah. Hantu. Relax lu. Allah Akbar, astagfirullah. Hantu. Take 5. Sudah. Bodoh lah, jangan dulu lagi. Hantu jangan dulu. Nanti dulu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah. Bodoh hantu ni. Orang kata take 5 lah dulu. Take 5. Hantu take 5. Itu pun nak ajar bengap. Sabarlah. Basah si seluar aku belah kiri ni. Alamak, terkencing sikit lah. Aduh. Saya terkencing sikit ni, tapi tak apalah. Lagi dah paparan kan kering ni. Aku terkejut, satu kencing, satu kucil sikit. Tapi sikit dia, tak apa sikit dia.
Ada orang tengok? Dia dah baring lah. Alamak. Dia dah baring? Oh shit. Dah terkencing sikit lah. Dah keluar dah. Tengok. Oh, basah sih. Banyak je basah sikit dekat sikit. Kan cakap. Wah, dekat siup. Sikit. Ni aku tak selesa ni, dah basah sikit belah kiri ni. Rumah dekat dia tak apa. Basah-basah lah. Tak apa nak kita jaga pun kan. Janganlah, kau balik jaga kaki. Tak, aku dah bawa pasir sampah. Okey, baik. Dia macam mana dia boleh jatuh pula ni? Oh, dah boleh ke? Bismillah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jin. Aku terbalikkan dia. Biar dia melintang. Okey. Tapi panas sih rumah ni. Mana aku buka pampers. Aku letak tisu ke ni? Itu patung. Sekiranya dia nak pegang dia akan bergerak seperti tadi. Dia ada sensor, dia Dia ada detect. sensor. Tapi remote tak ada, guys. Remote tak ada, jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin fasik, wahai jin yang berada di kawasan ini, Terima kasih. ada dua benda yang kau perlu buat. Yang pertama, jika kau ada di kawasan itu, Kejap. gerak. Sudah ambil pen dulu. Ambil pen apa? Dia lupa kan dulu. Jangan. Jin-jin yang ada ni jin-jin bijak Dia sikit. ingat Ingat, Okey. jika kalian berada di kawasan itu, Terima kasih korang, terima kasih. gerakkan patung itu dan ghost ball nyalakan. Yang kedua, jika kalian berada di kawasan itu, padamkan lilin atau jatuhkan lilin. Kita zoom sikit. Ya maksyara jin, Ui, mantap tu. ya kadamur roh, ya kadamur jasad. Home sweet home. Zahirkan diri kalian. Pergerakan sesuatu, perbunyikan sesuatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau ada gerakan lagi, apa saja kemampuan kalian, ganggu kami. Allah. Ganggu kami, ayo. Tadi bukan main bersungguh-sungguh, awal-awal dah kacau. Sekarang kacau lagi. Jangan kembali dengan wajahmu yang bodoh. Allah. Ya Allah, jangan ketawa tu. Waalaikumsalam Kak Yun. Selamat datang. Ayo gerakkan lagi. Ayo. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'adu alayya wa'tuni muslimin. Teruskan permainan kalian. Ayo. Wah. Benda tu. Weh. Apa ke sebelah sana? Alamak, siot lah. Aduh. Seram siot. Jangan sampai kat sini. Jangan kuat kat sini. Panasnya kat sini. Panas kuat kat sini. Dalam bilik. Ya Allah, subhanallah. Astagfirullah. Wih. Jin. Ada bunyi dia. Allah. Seperti ada yang berjalan, guys.
Seperti ada berjalan di atas. Seperti ada berjalan. Lagi? Main lagi? Kau tengok tu, tadi aku letak dia macam mana? Dah tegak aku. Sekarang dia dah tegak dah. Tegak aku. Tepat pula tu, tengah-tengah. Oh, orang tepat siapa, ya Allah. Lain macam. Rantap pat. Dia tegak ni. Rantapkan patung itu. Ayo, terus masuk ke bilik. Izharul batil fi suratil haq. Come on. Subhanallah. Slow je. Saya tak pakai gimbal. Gegar-gegar sikit lancar. Layan sikit. Kasi gegar sikit semua tak boleh selesai. Wow. Shoot, man. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa benda tu, shoot? Belah sana. Wow. Kau terlanggar ke? Orang tahu tak bunyi. Patut. Mana bola tu? Ghost ball. Mana tu? Suruh. Jangan ni. Hilang siut. Tengok dalam. Mana tu? Kau tak balik. Aku kat sini, depan dia ni. Macam sepak dulu. Sudah. Ghost ball hilang tu. Mana cari tu? Dia besar ke? Dia bulat je. Dia macam ada lampu ni. Kalau terlanggar mesti dia ada lampu. Kau ada nampak ke guys? Kalau terlanggar mesti ada. Ni lah kasih. Di sebelah pergi ni. Dia macam ada lampu. Dia benda ni bergerak ada lampu. Tak ada tu sini. Bilik ni. Dalam patung. Wih, kepala otak dia. Dia dalam patung. Dia betul tu. Otak dia. Dalam patung tu. Dengan terima kasih. Macam mana boleh dalam patung? Cuma dia orang tengok. Dia ada. Dia ada. Sudah. Ramai tak pasti. Astagfirullahaladzim. Dalam patung siut. Coach buat apa ni? Buat live ke macam mana? Soalan apa tu? Terima kasih korang. Terima kasih semua. Pegang ni. Ya masyarakat jin. Woi, lemau sangat korang ini, ayo. Ini bukan record tu guys. Ayo. Ini bukan record tu guys. Ini semua gara-gara kau lah ni. Asal? Repeat tengok live. Tak. Ini real. Ini live. Hari ni Khamis malam Jumaat tu. Ini bukan ulangan tu. Terima kasih korang. Kak Sofia, thank you banyak sekali. Alhamdulillah. Ini bukan ulangan, bukan ulangan. Ini live. Apa yang macam ulangan tu? Yang ulangan yang semalam tu. Bagi lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lu alayya. Oi.
ni pula. Dia dah terbuka sikit. Dia terbuka sikit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Okey, lagi terus ke pemandangan. Ayo. La haula wala quwwata illa billah. Ya qadam ruh. Allah. Allah. Benda ni sensor lah, pakai sensor. Bila ada tenaga ataupun kau tak payah bongak apa, aku masuk tadi. Awak mana-mana masuk sini lah. So datang sekarang. So datang. Sini. Datang. Yang mana bawa masuk tadi tu main datang sini. Sini. Apa nama kau ni? Rashid, ambil sini. Jangan biarkan. Hari ni kita tak explore tau guys. Kita main babal. Okay. Mai sini. Cakap sekali dulu dah lah. Relax, tenang. Shoot! Apa benda tu shoot? Dia dah rapat tu. Alamak, pintu. Pintu okey, pintu sama. Dah terang perempuan. Kau tadi datang ramai-ramai. Pak kereta, itu kau. Lepas tu kau tak pusing kan. Tadi kau tak cakap kan. Tadi kau senyap. Macam tekuk ni kau senyap. Macam segan-segan nak cakap. Jangan kau ni macam tu pula Datang lagi ramai. Datang lagi ramai. Mari sini. Dua orang. Korang datang tu tak masuk. Luar kereta. Lagi. Ayo. Bergerak sesuatu. Bunyikan satu. Ayo.